Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Rizal Ashraf. Dan video kali ni, macam yang kita nampak kat depan kita ni, ada satu key RC dari jenama Shenzhen berskala 1/10 yang tengah viral jugalah ni. Bukan tengah viral juga, memang orang tengah gila, tengah menjadi kegilaan lah. Bukan orang gila. Okey, dia punya version yang ada suspension lah. Dia ada dua version. Satu yang kosong tak ada suspension, dan yang ni yang ada suspension. So terpulang lah, siapa yang nak ada suspension ataupun tak ada suspension, tak ada absorber lah, senang cerita cukup lah. Cari ni dan ambil yang ada absorber ni, supaya senang lah kita nak main dekat jalan off-road ataupun on the road. Sebab dia tak risau lah, dia punya komponen-komponen ni patah, mungkin hentakan pada batu-batu dekat jalan lah. Dan kita nak review sikit, kita dah touch up lah beberapa part yang penting untuk keselesaan kita main, untuk orang kata apa, keselesaan untuk diri Rizal lah. Macam tahu mana kepuasan yang kita mau tu lah. Kita tak mau cerita lagi pasal ni, kita dah buang dah dia punya elektronik ni, tapi tak upgrade lah. Dia cuma ada touch up beberapa bahagian. Ok, jadi hampa kena tengok video ni sampai habis untuk Rizal nak review Rizal punya kereta ni. Jom, let's go. Ok, seperti yang kita janjikan, untuk video yang lepas kita dah ada review satu RC kecil lah. Dan yang ni saya nak review 1/10 lah. Macam mana dalam video lepas kita kata kita ada satu RC 1/10. Yang ni lah, saya dah main dah, masa dia tengah standard tu. So dah ni, bila dah lama dah, ni dah kurang sikit main. Dia nak spend untuk touch up body ni lah, bukan upgrade lagi, tak upgrade lagi lah, cuma buang barang elektronik dah untuk senangkan proses lah buat touch up body. Chassis lah, ni orang panggil chassis lah, kit, ataupun kit lah, orang panggil kit pada, panggil chassis pada, boleh lah mana-mana sama ya. Dan benda pertama sekali kita nak review, gantung lah orang kata apa, adalah kita dah touch up dia punya bahagian bawah lower arm ni, bagi dia boleh, lower arm ni boleh ke bawah lagi lah. Lepas tu absorber pun dia akan ikut terbuka lagi lah. Sebab spring ni panjang, spring yang dia bagi saya ni memang panjang. Bila lower arm boleh ke bawah lagi, ke condong lagi, dia boleh lagi tinggi lah. Dia nampak empat-empat semua dah jadi ke bawah. Nampak ni pun sama, dia condong ke bawah sebab tak mau bagi dia punya body ni belaga dengan lantai lah. Bila kita main atas tak, dia akan ada calak juga sebab batu-batu planting kan. Tapi kita nak kurangkan risiko dia sagak tu. Kadang-kadang kita main lompat ke, kita nak jaga absorber dia pun sedap, tak lembut sangat, degah juga, tapi ok, sesuai untuk auto ni. Ok, itu benda yang pertama. Dan yang benda kedua, benda yang paling penting bagi kita adalah handling. So kita buat dia punya corner dia boleh lebih sikit. Ni kita dah touch up dah lah, ni dah siap dah. Sebelum ni kita adakan corner sikit je, sebab apa, dia ada bahagian yang belagak dekat sini. Kat sini kan dia ada macam lebih ni, tang ni dia akan belagak, nampak kat situ
tekan belakang dan dia telah potong dia punya tu supaya dia boleh corner lebih ya. Tidak dia sampai sini ya, ni dia boleh lebih lagi. Dan satu lagi dekat atas ni, ni pun dia punya ada satu cover lah untuk jaga dia punya longsap ni. Dan ada macam gigi bearing ya, pengganti bearing ada, bukan bearing betul pun. Ada cover tu kita potong, ambil tengah ni je, biar ada merah ni, kalau tidak ada akan belaga kat sini. Baru dia boleh corner dengan rapi ya. Okay. Ni pengikat untuk kita buat root servo, apa panggil apa, kaki servo tu. Sini lah kalau nak pasang servo nanti, kalau nak upgrade. Ok, jadi tu untuk cornering. Dan satu lagi kita nak review bahagian motor. Ni motor asal. Kalau kata nak upgrade kepada motor besar, boleh upgrade. Nak brush ataupun brushless pun boleh, tak ada masalah. Cumanya bila kita dah upgrade dia punya motor, kita kena tukar ASC yang bersesuaian dengan motor ni lah. Dan juga bateri pun kena tukar. Sebabkan Iza dah buka macam ni, mungkin akan upgrade. Tapi tak kala ni Iza nak persiapkan dululah bahagian-bahagian chassis ni, yang mana nak touch up, yang mana perlu touch up, sebelum cari komponen untuk upgrade lah. Ok. Dan yang seterusnya, kita dah upgrade dia punya, bukan upgrade lah, kita dah touch up dia punya tayar ni. Kalau tidak, tayar ni dia lagi tergelak, dia punya sub ni. Kita boleh nampak sub tu, kita dah potong sub kat tayar tu, dan kita bagi dah tayar dah masuk sikit lah. Keempat-empat tayar kita dah buat. Kita try pasang body. Kita tunjuk. Ok, kita betul lubang dah. Ok, dah masuk. Ok, jom kita tengok. Ok, kalau tak, tayar dah akan lagi terkeluar. Tapi ni boleh cun-cun lah dengan fender, cuma dia akan calak dekat sini bahagian dalam, nanti color kan terkeluar color dah. Depan pun ini dah habis turun dah ni. Ok, dah cun lah dengan fender. Belah ni juga boleh masuk dalam. Kebanyakan orang akan pakai body D-Max, tapi Iza punya body Iza beli Subaru. D-Max agak mahal, so bahasa ni dalam apa ni, banyak-banyak, dalam banyak-banyak kereta tu, kalau body biasa Skyline ataupun GTR ataupun lain-lain BMW, harga dia murah. Tapi kalau D-Max depa tak, harga dia tinggi sebenarnya D-Max ni. So kita tak idea beli D-Max, kita beli body biasa je. Tapi kalau hampa yang nak pakai D-Max, boleh je tukar. Kalau kita nak pakai D-Max pun kita boleh beli body shell D-Max, ada yang daripada jual kan. Ok, jadi ni lah hasil dia.